Sekejap lagi nak ambil anak saya balik sekolah dan nak bawa dia pergi makan. Jadi kita tak nak kelang kabut kejap lagi. Kita unboxing siap-siap parcel ni. Jom. Parcel ni waktu saya beli, dalamnya berisi emas yang berharga 2,400. Tapi hari ni harga parcel ni bukan lagi 2,400 tapi 2,700. Lapisan yang pertama, lapisan yang kedua. Emas ni saya beli secara out of purchase EPP 10. Dan sekarang as we know, EPP 10 dah tak ada. Bagi yang suka kat EPP, tak perlu risau dan bersedih hati. Kita masih ada account gap untuk kita menabung sikit-sikit. So bajet yang kita dah allocate untuk beli emas secara EPP ni, bolehlah top up lah account gap. Sekurang-kurangnya emas kita tetap bertambah walaupun EPP tak ada. As usual, Public Gold akan datang dengan receipt pembelian. Receipt ni kalau nak buang pun boleh. Dan tada, kita dapat warna pink kali ni. 1, 2, 3, go! Satu dinar yang beratnya 4.25 gram. Sama saiz dengan 10 sen tapi nilai dia bukan 10 sen, nilai dia RM2,700. Jadi bagi tuan-puan yang nak saya bantu untuk adakan dana kecemasan dalam bentuk emas, boleh hubungi saya untuk saya guide cara bermula atau follow saja step yang ada dekat pin video. Kalau berada bajet, perlu saya rapat-rapat untuk dapatkan ilmu emas dan keuangan. Tidaklah keuangan sangat tapi keuangan yang simple-simple je lah. Kita bukan pakar. Okey?